Ustazah Jalilah dengan Cikgu Ainin. Cikgu Aminah. Cikgu Riza. Cikgu Arfan. Cikgu Aminah. Cikgu Aminah. Cikgu Aminah. Cikgu Anik. Cikgu Anik. Cikgu Intan. Cikgu Aminah dengan Cikgu Kauselia. Cikgu Aminah. Ustaz Faisal. Ustaz Faisal. Ustaz Faisal. Cikgu Nadia. Apa? Cikgu Kauselia. Cikgu Kauselia. Zara. Cikgu Aminah. Cikgu Kauselia dengan Cikgu Aminah. Cikgu Mizawati. Cikgu Zalifah. Ustazah Jannah. Cikgu Nurhayati dengan Ustazah Maiza. Cikgu Riza. Cikgu Aziz. Ustazah Jannah. Cikgu Kauselia. Cikgu Riza. Cikgu Aminah. Cikgu Kauselia. Cikgu Nuriza. Cikgu Abidah. Ustazah Jannah. Cikgu Aminah. Cikgu Kauselia. Cikgu Aminah dan Cikgu Teacher Mazlina. Cikgu Arfan. Cikgu Adik. Cikgu Aminah. Teacher Mazlina, Cikgu Riza dan Cikgu Riza. Cikgu Rai, Cikgu Teacher Mazlina, Ustazah Normi dengan Cikgu Azhar. Teacher Mazlina dengan Cikgu Riza. Cikgu Arfan dengan Cikgu Nurhayati. Yati. Teacher Nadia. Cikgu Muhammad. Cikgu Rai. Cikgu Rai. Ustaz Anik. Cikgu Syakila. Cikgu Riza. Cikgu Riza. Cikgu Zaini. Cikgu Yati mungkin. Semua. Cikgu Aifah. Guru kelas. Guru kelas. Guru kelas. Cikgu Roy dengan Cikgu Noriza. Cikgu Kauselia dengan Cikgu Jasina. Cikgu Mirzawati dengan Cikgu Jannah. Cikgu Aminah. Cikgu Aminah. Hayati. Cikgu Aminah. Salaman. Cikgu Mirzawati. Cikgu Syarina, Cikgu Nurhayati, Teacher Masina. Cikgu Nurhayati. Terima kasih untuk semua anak-anak murid cikgu. Cikgu seronok, tapi yang penting cikgu nak anak-anak murid cikgu berjaya. Okay, itulah untuk semua murid-murid SKDM. Teruskan kecemerlangan awak. Terima kasih pada semua yang menghargai teacher kat sini. Saya harap semua anak murid teacher berjaya, pandai, sampai kita jumpa kat syurga lah insyaAllah. Selamat Hari Guru diucapkan kepada semua guru-guru di SKDM. Semoga terus maju jaya. Bye. Okey, ucapan cikgu untuk Hari Guru. Selamat Hari Guru untuk semua warga pendidik di seluruh Malaysia, terutamanya di SK Desa Murni. Dan ucapan saya kepada semua guru, saya harapkan semua guru sihat selalu, diberkati, hidup dan adalah kita sentiasa bersemangat dan terus bekerja demi anak bangsa. Okey, terima kasih kepada semua anak murid yang beri peluang kepada saya untuk menjadi seorang guru yang hebat. Selamat Hari Guru untuk semua rakan sekerja. Semoga kita terus bersemangat mendidik anak bangsa. Selamat Hari Guru buat semua cikgu-cikgu yang pernah ajar saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, lepas saya masuk IPG sampailah sekarang saya dah jadi cikgu. Dan terutama sekali saya ucapkan kepada semua warga SKDM, Selamat Hari Guru. Cikgu nak ucapkan Selamat Hari Guru untuk semua guru di Malaysia. Selamat berbakti. Semoga kita memberikan usaha yang terbaik demi membina masa depan negara yang terbilang. Ucapan cikgu Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, khususnya guru-guru SK Desa Murni. Ucapan cikgu pada tahun ini kepada semua rakan sekerja, kepada semua guru-guru di Malaysia, selamat Hari Guru. Semoga lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Cikgu nak ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru SK Desa Murni dengan ucapan Selamat Hari Guru dan semoga semua guru dilindungi oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Hari saya cikgu. Saya minta maaf kepada cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Saya minta maaf kalau ada salah-salah walaupun tadi. Selamat Hari Guru. Saya cikgu. Selamat Hari Guru. 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 Selamat Hari Guru Ustazah Zailah dan Ustazah ini, semoga dipanjangkan umur dan semoga